yang Nina Tokti tengah nyanyi dengan Afia yang Afia tiba-tiba off-ban muzik kan. Ramai yang cakap macam itu penyanyi nombor 1 negara tau. Dia tak faham. Mungkin dia tahu mak dia memekak. Dia bising, dia nak tidur dia. Tak, Afwan ni memang dia lain macam sikit kan. Random gila Afwan ni kan. Betul, dia masuk tu sebenarnya saya yang salah. Saya buat live hari tu di bilik dia. Selalunya tengah hari dia kena nap. Dia kena nap dekat bilik dia. Tapi saya dah gunakan bilik dia untuk buat live. So dia cranky lah sebab dia dah mengantuk sangat. Ibu tak stop lagi kan. Dia dah keluar masuk bilik tu. Lepas tu kita orang bagilah dia kunci pintu betul. Kunci pintu, lepas tu dia ketuk. Ibu tak apa. Bagi dia dulu tak apa. Afwan tengok dulu iPad ya. Ibu tak habis-habis kan. Lepas tu sekali tu dapat buka pintu tu, dia masuk dengan iPad tu dia macam ni je. Dia tutup. Ibu bising. Memang dia sound tu seramba je lah dia masuk. Dia seramba je masuk. Tu dia tutup tu dia kata ibu bising lah. Afwan kata itu yang terjadi. Afwan ni orang kata anak kedua ni memang macam lain macam sikit kan. Tapi dia memang sebenarnya Afwan tu dia ada kelakar di situ. Kadang-kadang kat rumah pun dia yang mencuit hati saya lah. Kakak dia serius sikit, kakak dia galak. Dia Ikut siapa kan? Dia memang minat kereta juga kan? Dia memang daripada kecil kot. Saya pun tak tahu, mungkin turun ayah dia lah kot. Dia memang minat kereta dan dia hafal logo. Dia hafal logo. Kalau kereta dekat highway tu, dia tahu itu Porsche, itu Lamborghini, itu Mercedes, itu so yang sembang tu memang bercerita dengan kereta dengan dia masa tu. Dia pantang betul-betul.